Apakah itu Akta Pembaharuan Semula? Iaitu URA, Urban Renewal Act. Parti Sosialis Malaysia mengikuti perkembangan mengenai Akta Pembaharuan Semula ini dengan teliti. Dalam 2 minggu ini, dua-dua side daripada kerajaan dan juga daripada pembangkang sedang bertempur mengenai isu ini. Somehow, isu ini telah menjadi isu perkauman. Oh God. Isu ini adalah mengenai isu kelas, ya. Sesiapa yang ada di PPR itu adalah kelas pekerja, kelas B40, ya, yang tidak mampu untuk membeli rumah gunakan harga yang ditetapkan oleh. So, apakah posisi Parti Sosialis Malaysia? Daripada pandangan PSM, kita tak nafikan bahawa banyak kawasan bandar yang kian usang dan buruk. Keadaan sebegini tidak memadai untuk kediaman mana-mana individu dan akan mendatangkan pelbagai isu kepada kualiti hidup seseorang itu. Kawasan-kawasan sebegitu memerlukan pembaharuan, ya, rejuvenation untuk meningkatkan keselamatan. So, apakah cadangan PSN? Pastikan sebarang program pembaharuan semula tidak berpaksikan keuntungan. Kedua, menubuhkan sebuah lembaga kerajaan seperti Housing Development Board di Singapura yang akan menjadi pemilik hartanah ini. Bukannya syarikat pemaju swasta. Pastikan tawaran kepada pemilik asal ini adalah lebih baik daripada rumah yang sedia ada dari segi saiz dan juga berikanlah keutamaan kepada pemilik asal untuk membeli balik rumahnya. Bukan dengan harga pasaran tetapi mengikut pendapatan pemilik tersebut. Pastikan maintenance fees tidak membebankan. Nombor 5. Penyewa di kawasan tersebut harus mendapat tempat alternatif sementara. Terusnya, penyelenggaraan flat cost rendah harus diambil alih oleh majlis tempatan seperti mana dicadangkan oleh Manifesto Pakatan Harapan. Jawatankuasa mediasi pembaharuan semula bandar perlulah bebas daripada kerajaan dengan mempunyai komposisi neutral seperti seorang hakim bersara, seorang wakil Badan Peguam Malaysia, seorang adun kerajaan, seorang adun pembangkang dan wakil daripada 2 buah NGO untuk memastikan kepentingan pemilik terjaga. Yang seterusnya iaitu yang paling penting adalah jika kawasan yang dibangunkan semula meningkatkan kepadatan sedia ada atau menambahkan unit perumahan, komposisi kelas pemilik baru haruslah dikekalkan untuk memastikan keharmonian.